Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan, terus kepada anda. Terengganu FC dilaporkan sudah mula mengatur langkah untuk mendapatkan hikmat penyerang kebangsaan, Lukman Hakim Syamsuddin. Perkara ini disahkan sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO Terengganu FC, Muhammad Sabri Abbas, ketika ditanya mengenai minat pasukan itu terhadap Lukman. Kami sudah merisik Lukman bagi membolehkannya beraksi bersama Terengganu dalam saingan Liga M nanti. Kami memang serius mahu mendapatkan hikmat penyerang kebangsaan itu. Jika tiada aral, kami merancang untuk mengadakan pertemuan dengan Lukman pada bulan Mei nanti bagi perbincangan yang lebih terperinci, katanya. Pihak Terengganu FC berharap pertemuan itu akan membawa keputusan positif dalam usaha memperkasakan jentera serangan menjelang musim akan datang. Pada masa yang sama, kehadiran Lukman juga dijangka dapat menambah minit permainan buat dirinya dan sekaligus meningkatkan prestasi beliau. Bagaimanapun, Terengganu FC bukan satu-satunya pasukan yang berminat. Selangor FC dan Negeri Sembilan FC juga dilaporkan turut memburu hikmat penyerang berusia 23 tahun itu.